Madrasah Nurul Hidayah merupakan sebuah institusi pendidikan Islam yang telah diasaskan 40 tahun yang lalu. Penubuhannya bermula di Surau Kampung Tembakbi pada tahun 1986. Sebagai hasil kesedaran dan inisiatif masyarakat setempat yang prihatin terhadap pendidikan agama, khususnya dalam kalangan remaja, nama Madrasah Nurul Hidayah dan Banggul Setul telah diberikan oleh almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuhdi ketika majlis peletakan batu asas pembinaan bangunan madrasah di atas sebidang tanah yang diwakafkan oleh almarhum Tuan Imam Haji Cik Awang Bintih. Ketika itu, di kawasan tersebut terdapat sepohon pokok setul yang kemudiannya ditebang dan digunakan dalam pembinaan awal madrasah. من أنا يا شيخي من أنا يا شيخي غيركم يا شيخي غيركم يا شيخي من أنا يا شيخي من أنا يا شيخي غيركم يا شيخي غيركم يا شيخي Siapalah diriku, siapalah diriku tanpamu wahai guru, tanpamu wahai guru. Hancurlah diriku tanpa didikanmu, sesatlah diriku tanpamu wahai guru. Sabarmu, ikhlasmu terhadap diriku, mengajar diriku terbaik untukku. Walaupun diriku banyak dosa padamu, tak patuh melanggar semua perintahmu. من أنا يا شيخي غيركم يا شيخي غيركم يا شيخي من أنا يا شيخي من أنا يا شيخي غيركم